seminggu sebelum tabur benih, 5 hari sebelum kita tabur benih, kita buat semburan dahulu supaya tanah kita ada koloni bakteria baik yang akan jaga tanah kita. Ibarat kita siapkan tempat tidur sebelum kita letak benih kita, baby kita kat sini. That's right bro. Luncur. Sungguh mu ni, sungguh. Sungguh. Sungguh beh. Sungguh beh. Confirm beh. Confirm beh. Confirm, Tak lipat, tak lipat. Lipat boh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban. Macam Mr. Potato Ahmad. Mr. Potato. Potato. Alamak bodoh lah. Aduh, Mr. Potato. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang Apakah cecair yang sedang anda tuangkan? Soil activator. Soil activator? Kita nak aktifkan tanah dulu Ya. sebelum kita tabur benih. Sebab pencemahan benih bukan ikut jenama benih, tapi dia ikut kualiti tanah. Kualiti tanah. Oh. That's right. Sangat penting lah kualiti tanah. Amboi, seksi benar lah seluar kau. What's up guys? Petang ni Bombori nak ajak lu orang. Tak sama macam Khairul Aming pun. Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba. Dia tu. Mana hang ni Maman? Keluar ah. Mana pun yang mana ni tak keluar-keluar. 2 hari lagi. 2 hari lagi. Dah keluar tunas. Kita cabutlah ini